pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Hari ni hari pertama aku untuk jumpa dengan teman wanita aku. Setelah hampir 1 tahun aku kenal dengan dia secara online, akhirnya dapat juga aku jumpa dia hari ni. Dia datang dari jauh tau. Agak-agak mesti lagi cantik kan kalau tengok dia depan-depan. Tak sabarnya aku nak jumpa dengan dia ni. Nak dekat setahun dah. Akhirnya dapat juga jumpa hari ni. Agak-agak mesti lagi cantik kan kau ada depan. Aku pun nak handsome ni. Rambut dah kemas. Hai awak. Jika memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku mengenalmu. So sekarang, kita nak pergi makan ke nak pergi shopping? Sekejap. Awak siapa ya? Ni saya lah, Fira. Dalam gambar bukan main cantik. Berdepan apa hal buruk pula ni? Kejap. Lebih baik aku buat tak kenal. Fira? Fira? Siapa Fira? Saya lah, Fira. Dalam gambar bukan main cantik. Depan apa hal buruk pula ni? Kalau buruk macam ni, main tak payah. Okey sebenarnya tadi aku saja buat-buat tak kenal. Macam ni jujur, senang. Aku dah tak ada apa-apa perasaan kat kau. Dan aku rasa sampai sini je kot. Mulai hari ni, kau boleh gerak. Hubungan kita dah setahun dah. Kisah pula aku setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, aku tak kisah. Sekarang ni, aku nak kau lepaskan aku je. Aku nak gerak, aku tak nak ada kena benda dengan kau. Kau tahu tak, aku tak boleh tu. Kau buruk tu. Aku kalau boleh nak perempuan cantik. Sebab kau tengok aku. Aku handsome. Walaupun aku berisi, aku berisi pun ramai perempuan nak kat aku. Kalau aku fit ke, aku kurus ke, beratur perempuan aku rasa. Jadi aku harap kau faham Okay, sekarang aku nak kau belah. Jap. Tapi sebelum kau belah, ayat-ayat manis yang masa aku try kau dulu tu ada lagi? Ada? Nanti forward kat aku nak guna nak try perempuan lain pula. Lagi satu, semua duit yang aku dah belanja kau, aku harap kau ganti balik Tak banyak pun, dalam 2-3 ribu macam tu. Tapi aku kurangkan sikit 1,500 macam tu, boleh bayar. Tapi awak sendiri nak belanja saya kan? Tapi kau yang selalu minta. Lagipun aku ingatkan kau cantik. Kalau cantik, okey aku belanja. Kalau muka buruk macam ni, tak payah kot. Bayar balik. Okey, terima kasih. Awak sendiri yang nak bagi masalahnya. Kau dah lah buruk. Tak cantik pula tu. Aku ingatkan kau cantik tau. Sepanjang setahun aku kenal dengan kau, aku ingatkan kau cantik lah. Habis rupanya macam ni je. Geli tu aku tengok muka kau. Tolong tu. Mulai hari ni, jangan kontak aku dah. Tak, awak tak boleh tinggalkan saya macam ni je. Aku rasa cukup sampai sini je hubungan aku dengan kau. Lagipun aku dah bosan dengan kau. Kau tengok muka kau dah tak cantik. Banyak lagi perempuan lain cantik kat luar sana. Setakat muka macam kau ni, aku nak dapat petik jari je. Jadi aku rasa kau dah boleh pergi daripada hidup aku. Tak, yang kau tak pergi lagi daripada tadi apa hal? Aku dah cakap belah kan. Sebelum aku sepak muka kau yang buruk ni sampai jadi lagi buruk, baik kau belah. Kalau kau tak belah, biar aku yang belah. No, you tak boleh tinggalkan I. Aku jijik tengok kau lama-lama. Kalau kau tak belah, biar aku yang belah. Berapa